Ataupun pendapatan suami itu tak teramana sikit. Isteri dia kata, boleh, saya pun dapat macam yang abang dapat ni pun. Jadi kalau campur dua jadi banyak. Ketika itu, barulah boleh isteri keluar bekerja dengan syarat yang ketat. Kemudian yang ketiga iaitu kasih sayangnya kepada kaum kerabat suaminya. Siapa yang ada kaitan, ada sangkut paut dengan suami dia. Apatah lagi adik-beradik suami dia. Ataupun adik-beradik daripada mak lain ke, ayah lain ke sebagainya. Yang kait dengan suami dia. Dan kasih sayangnya kepada anak-anak suaminya. Anak suami anak dia sekali Suami dia ada isteri pertama dan ada anak. Sama ada masih ada isteri yang pertama ataupun isteri yang dulu dah tak ada, lepas itulah kahwin dengan kawan ni. Tu nama dia anak-anak suami. Tu macam mana? Wajib kasih sayang saksama dengan anak sendiri. Dan meliharakan dirinya daripada memaki anaknya. Anak siapa? Kait dengan suami. Ini cerita bab tanggungjawab isteri terhadap suami. Tak boleh maki hamun. Dia tahu kat anak aku. Yalah. Dia tu siapa dia? Nak laki aku. Itulah dia. Anak suami. Tak boleh maki hamun. Saya ni bukan ibu sungguh. Saya ni ibu tiri. Ibu tiri macam cerita tu lah. Boleh tabuh. Hang nak kira ikut cerita tu. Apa hukum dia? Haram. Hukum dia haram. Dia kena saksama. Tak ada pilih-pilih kasih, tak ada anak emas, tak ada anak gangsa, tak ada anak perak, tak ada. Semua sama. Kalau anak dia suap, anak tu pun dia suap. Kalau anak ni dia tutup dengan selimut, anak tu pun dia tutup dengan selimut. Kalau anak dia beli kelambu mahal, anak suami dia macam tu juga. Jangan berpura-pura depan suami bukan main lagi. Cium peluk. Suami dah pergi kerja, sepak terjang. Jangan buat. Haram hukum Allah Ta'ala menyaksi. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, memelihara daripada melawan kataan suami dia. Jangan lawan. Jangan mencelah. Biar suami dia cakap. Kecuali kalau suami dia suruh kita bercakap. Atau kalau dia tanya, suami tanya dia. Jawablah. Pasal apa? Pasal soalan dia ajukan, suami dia tanya dia. Jawablah. Senyap. Tengok ke lain. Tu nama dia derhaka. Saya nak jawab apa? Saya tak pandai jawab. Dia tanya susah-susah. Saya mengaji zakat tingkatan 3. Dia tanya yang tahap universiti tu. Tak lah kot yang tu. Dia tanya tak sat lambat hang pergi mana? Jawablah. Dia tanya tadi tengah hari hampa makan apa? Sebab suami dia pergi kerja. Makan kat tempat kerja. Suami yang prihatin balik tanya tengah hari makan apa? Senyap, tak mau jawab. Dosa tak? Dosa. Kan? Kalau tak boleh sebab-sebab tertentu, tak boleh nak bersuara, ambil retah tulis. Ambil retah tulis. Ni, mulut pecah kat lidah pun ada 3. Tulis. Pecah. Orang tanya, hang tak jawab, hang tulis. Pecah bibir rupanya. Tapi orang pecah bibir pun takkan tak boleh nak sembang langsung. Dia buat contoh je tu. Baik. Jadi, yang tu pun tak boleh. Ustaz, ni macam tak ada sini contoh Ustaz. Contoh tu daripada kita. Memelihara daripada melawan perkataan, lawan perkataan. Dia bantah, dia bangkang. Tak mau dengar dah. Memang saya 100% saya tak setuju. Apa punya pendapat orang tua tu lah. Dah lah umur tua. Dia pun tak pernah. Tak boleh. Nama dia lawan. Dahaga tu.
Sikit ya. Pun dah tak boleh dah. Yang ni lagi kasar. Apa punya idea orang tua tak guna. Dah tahu kata dia tu tua sayang kahwin pasal apa. Tak sedar kau dulu. Dia kata kan saya mau. Paksa, orang tua paksa. Tak apa, tu cerita dulu. Sabar sudah lah. Saat dunia ni, saat ya. Sabar sikit lah. Nanti insyaAllah dalam akhirat besok Allah Ta'ala bagi bagai-bagai. Kelebihan kita sabar dengan karenah kehidupan ini. Itu yang keempat. Yang kelima, di sini dibawa sebuah riwayat dan sabda Nabi SAW. Maksudnya perempuan yang lebih hampir kepada rahmat Allah Ta'ala, iaitu apabila ia duduk di dalam rumahnya. Orang perempuan kalau nak dirahmati Allah, nak dikasihi Allah, nak bagi Allah Ta'ala sayang kepada dia, banyak dalam rumah daripada luar. Luar melainkan berhajat ataupun kait dengan darurat, itu sahaja. Nak melilau makan angin, tak. Yang tu kalau hang buat ni, lawan lebih hampir, maksudnya lebih jauh. Jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Padahal nak rapat, nak hampir dengan Allah Ta'ala, orang perempuan elok duduk di rumah. Kalau ada tujuan tu cerita lain lah. Ada tujuan, ada urusan, kerjaya dia, tu semua faham. Tu pun sikit dah kita sentuh lah dulu. Kalau dia ada tugas, dia ada kerja. Kalau tak ada yang tu, tak kerja. Saya suri rumah. Saya tak kerja. Daripada awal perkahwinan pun, suami saya tak bagi saya kerja. Tapi saya nak kerja, dia tak bagi, tak apa. Saya redha. Memang saya boleh bekerja. Saya ada kelulusan. Saya mampu. Tapi suami kata, tak payah. Nak kerja untuk apa? Untuk duit lah. Tak apa. Aku kerja ni pun, kita boleh sara 7 keturunan. Apa kerja apa ni? Boleh sara sampai 7 keturunan. Tak apalah cerita keluarga mereka tu. Maknanya, perempuan tak perlu bekerja. Perempuan ni, bila bekerja, dia ada syarat yang ketat. Sebab kerja ni, hak suami. Nafkah, hak suami. Bukan hak isteri. Cuma kalau untuk tampung, kalau untuk apa? Untuk membela nasib keluarga mereka sebab suami dah tak boleh bekerja. Asal tu, awal tu memang bekerja. Dengan sedikit kemalangan, dengan sikit masalah kesihatan, menyebabkan suami dia terpaksa rehat. Dan ketika itu, bolehlah bekerja. Dengan syarat-syarat tertentu. Ataupun pendapatan suami itu tak teramana sikit. Isteri dia kata, boleh, saya pun dapat macam yang abang dapat ni pun. Jadi kalau campur dua jadi banyak. Ketika itu, barulah boleh isteri keluar bekerja dengan syarat yang ketat.